Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ni aku nak bawa korang macam mana aku nak masuk Roro menaiki motosikal. Hari ni kita dalam perjalanan ke Kuala Perlis dan dah sampai pun kat traffic light terakhir di Kuala Perlis. Cuaca semua cantik hari ni, cerah, so harap tak ada masalah. Sangkut lah semua kan. Ni aku dah sampai dekat persimpangan Kuala Perlis dan kita masuk sini dah nak sampai JT dah. So tenang-tenang saja guys. Sekarang waktu masih jam pukul 12 tengah hari. So aku punya trip akan bergerak dalam pukul 2 macam tu. Dulu kat sini macam-macam gerai ada kiri. Tu dia dah roboh kan, dia dah buat lain kat tempat lain lah. So kita hampir sampai. Selepas dekat hotel ni jumpa jalan ni. Kalau korang ambil Langkawi Roro Auto Express, dia kat sini yang masuk parking ni. Korang boleh parking dekat sini. So aku naik motor je. So aku parking terus sebelah office. Korang bawa je booking form yang korang nak buat. So bawa masuk dalam office. Nanti ambil satu paper untuk diberikan kepada brother kita dekat Roro tu. Waktu kita naik dekat Roro Ferry tu. Parking sat, kita masuk ke office dulu. Okay, aku dah pun ambil satu form dekat dalam office. So kita bergerak keluar nak masuk terus. Kak tu kata boleh masuk dah. So kita keluar pada perjalanan office ni, pada parking, dan kita terus. Selepas masjid kita belok kiri. Kita belok kiri dan jalan masuk ke Roro tu lah. So kat sini ada brother yang jaga sini. Okay, kita terus saja masuk dalam. Jom kita ke Langkawi. Bila korang dah parking, pandai-pandai lah nak adjust kat sini. So biasanya ada motor masuk awal, ada motor masuk last sekali. Ni sebabkan motor ni anak gajah ni, so tak sesuai kat sini. Aku rasa nak tukar tempat lah. Okey, selesai parking motor, kita akan makan barang Ustaz. Lepas tu kita nak naik atas. Okay guys, kita dah naik Roro. Okey, buat masa ni tak ramai lagi naik. Aku masuk awal sejam sebelum. Ni pun dah ada satu line, dua line. So jadi penuh ni. Okey, kita dah sampai. Kita naik atas, kita nak rehat dulu.
Kau naik kat tangga tepi ni, naik atas, boleh duduk dekat tempat yang disediakan. Sambil-sambil tu boleh tengok. Yang bestnya naik Roro ni, kau boleh pusing-pusing lah jalan keluar ni, naik atas apa semua. Ni dalam keadaan pemandangan dalam seat dalam feri Roro lah. So seat dia tak ada lah berapa banyak. Dekat atas pun ada sebenarnya, jap aku bawa. So sambil-sambil tu aku buat kerja aku sekejap, online sekejap, remote access mana yang kerja tertangguh tu sebelum bergerak ni. Sambil-sambil tu korang menikmatilah pemandangan kat dalam ni. Alright. Aku pun fikir juga kalau ada internet Starlink dalam ni pun bagus juga kan. Okay, Roro pun dah bergerak. Aku tak sedar pun dah bergerak. Aku jalan keluar, tengok dalam, tengok luar. Inilah Roro baru je bergerak daripada dia punya apa tu. Tak kisahlah apa. Sambil-sambil tu kita jalan jap, pergi ke belakang, bawa korang pusing-pusing jap. Ni pergi bahagian belakang ke depan, tak tahulah. Sampai depan tengok macam belakang, bila belakang tengok macam depan. So motor aku tu kat bawah, macam nak hujan tu Sekarang pun musim hujan kan. So sambil-sambil tu pusing belah belakang ni pula. Nampaklah bola polis punya tempat tu. Okay, jangan risau, kat sini tandas pun ada disediakan. Dan aku nak naik atas lah. Okay, sambil-sambil tu jom jalan. Okay, ni pemandangan dekat atas deck, tempat yang open lah. Kalau kau rasa pening kepala duduk kat bawah tu, duduk kat atas ni, ada angin apa semua, sambil bau air laut kan. Boleh lepak juga kat sini sambil-sambil boring tu, yang mana nak ambil udara luar, boleh duduk dekat atas ni. Setelah beberapa ketika, ini adalah view untuk korang semua. Tengok air pun rasa macam nak terjun lah. Sambil-sambil tu tengok view kat luar. Sekarang ni time dah nak sampai sebenarnya, lebih kurang sejam lagi. Tak adalah sejam, 30 minit lebih kurang. Aku pun berjalan lah, pusing lagi sekali. Pening pula duduk dalam tu tadi. Tu dia. This is view lah. Okay. Akhirnya kita dah sampai pun kat dermaga Tanjung Lembong. Kot cantik je kot. Tanjung Lembong, Pulau Langkawi. Kat sinilah tempat perhentian kita untuk kita turun kenderaan kita dekat sini ya. Sementara tu kita tunggu brother kita ni nak sangkut tali sebelum kita bergerak keluar.
keluar. Dah sampai dah kat dermaga. Ni bila dah sangkut tali tu kan, korang nampak lah Roro ni nak apa, berlabuh dalam keadaan sengit lah. Dia nak luruskan tu macam ni lah. Okey, jom kita bergerak keluar. Dua lane tu dah keluar. So kita ikutlah belakang motor-motor yang ada ni. Selamat datang ke Tanjung Lembong. So ni kat luar ni lagi dia tengok, dia akan kira nombor plate. Bukan dia kira, dia tengok nombor plate. Masuk dan keluar. Make sure sama lah. Alright. Okey, ini adalah pintu keluar custom. Selepas daripada keluar Roro tadi, ni kita lalu kat pintu keluar custom pula. Nanti nak masuk pun kita akan lalu jalan ni. So kat sini dia tak ada tengok apa lah, tak ada kita apa pun. Just kita keluar je lah. Wish, ada pintu cantik lah sini. Betul. Mantap. So kat depan ni kita terus ya. Lepas tu ada lalu pos kawalan kat depan ni. Belok kanan. Dan lepas ni terus ke Sempang 3. So kalau korang nak pergi Kuah, korang akan belok kanan. So aku nak pergi ke Cenang Airport, aku semua belok kiri. So korang boleh lalu ambil Sempang kanan atau kiri, yang mana korang rasa nak pergi, arah tujuan korang lah. So aku nak pergi ke Cenang, so aku lalu belah kiri ni. Bangunan kediaman Navy lah, tentera laut di Raja Malaysia yang berpangkalan di Langkawi. So di kanan ni dia punya markas lah. Okay, sini pun scenery pun cantik juga kat sini.
dah pun nak sampai ke sempang jalan masuk Pantai Cenang ni. So daripada jalan tadi tu, so senang je lah sebenarnya, tak ada masalah pun. Kalau kau nak pergi ke Cenang daripada Tanjung Lembong tadi lebih kurang 20 minit, 15 minit macam tu. So ini adalah laluan sepanjang jalan ni adalah Pantai Cenang punya kawasan tumpuan lah, kira kawasan tumpuan. Aku nak pergi depan ni, pergi hotel buat kerja. So dekat Sandy Garden Beach Resort. So sebelum sampai Sandy Garden ni, kalau kau perhatikan belah kiri ni ada satu restoran. Namanya Telaga apa dah, Telaga Seafood. Itu aku masuk ke kiri. So apa aku buat kat sini? Aku buat kerja-kerja berkaitan rangkaian network wifi fiber dekat sini. So kita tengah upgrade bilik-bilik sini, menyediakan kemudahan wifi. So harap ni akan perkhidmatan ni akan lebih berkualiti lah pada masa akan datang. Alright guys, kita dah sampai. Kita check in dulu. So apa-apa pun, terima kasih. Kita akan sambung pada part 2 untuk perjalanan pulang pula daripada Tanjung Lembong ke Kuala Perlis. Okay guys.